قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin amin banting. Kami murid Bandawati dengan ini berikrah akan menjalani kejohanan sukan tahunan ke-22 dan penuh beradab, etika dan dengan semangat kesukanan. Baiklah, terima kasih atas bacaan ikrar kejohanan tadi oleh Barisan AJK PIBG, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Dalam kehidupan seharian, menang kalah adat pertandingan, yang penting usaha gigih, semangat berpasukan dan kejujuran dalam mereka. Kami anak-anak teristimewa buat habis baik. Okey, seterusnya lintas hormat kontijen Rumah Mila yang membawa bendera warna biru yang diketuai oleh adik PKI. Okey, murid-murid masuk ke dalam kemah masing-masing. Awak nak juara ke tidak? Rumah Belum. Assalamualaikum. Apa khabar? Hari sukan tak boleh pakai tu kolok. Boleh. Boleh nak. Ya. Oh, siap. Alhamdulillah. Adang kecil. Adang kecil. Oi, adang kecil. Laju ya. ada boleh start yang berada di kemah juga masing-masing dan juga di prasekolah. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, daftar di meja. Oh, patut. Bagi saya makan. Dekat apa? Terima kasih. Lari kat Boleh tak apa. Lompat. Ini lompat. Dua, tiga. Okey, pastikan tengok tim yang mendahului. Sedang mendahului. Tahun 1 lelaki. Tengok ah. Dia nak lari. Wait nah, itu Bapa-bapa sila ke meja urus setia untuk acara. Umi ada dah. Ibu bapa. Okey, kaum ibu lagi 10 kekosongan. Ya, ada kekosongan. Okey, kaum ibu untuk sekalikan masih lagi Kekosongan. Itu dia, Mulya. Dan Sabra menemani dari ibu Tirana. Kat sana je. Okey, boleh ambil di meja urus setia. Johan Rumah Nilam. Okey, yang berada di tengah Kategori lelaki.
Baik. Okay, cowok, laju cowok. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dana Designer Azim Menjam Yang sudi menyampaikan hadiah tadi. Sebentar saja. Siwa, Senin. Cikgu Zaki. Baik, diikuti sukan nikah tahun 3 lepas. Okey, kaum bapa. Angkat tangan. Hairul Saleh. Siapa Hairul Saleh? Faizul ada? Okey, boleh faham Andanya tak kena garisan, kena kat sini, jatuh kat depan ke?